What's up guys? Okay, kita orang sekarang on the way nak ke Penang. Sekarang jam 10.30 guys. Kita orang sekarang dekat Ariana Rawang. Kita orang nak on the way ke sana. Alamak. Ciao, jumpa sana guys. Makan guys. Makan dulu cuy. What's up guys? Okay, kita orang dah sampai ke Penang guys. Mantap cuy. Sekarang kita orang on the way ke tempat homestay kita orang. Kita orang nak tidur babe. Ngantuk babe. Apa-apa petang nanti. Bye. What's up guys? Okay, kita orang dah sampai tempat stay kita orang untuk 4 hari 3 malam. Guys, yes sir. Kita dapat 2 bilik, katil saiz queen with brother Hamala. Kita ada Zul, Ngembul, my brother. What's up guys? What's up guys? Tengah makan guys. Kita makan char kway teow dengan pas sembok. Dah sembok-sembok guys. Makan. Jom. Lepas makan kita lepak tepi pantai. Lepas tu. Tengok Kejap aku. layan pantai Tiba-tiba malam. terbang kat kepala aku. Amber lipas pula kat sebelah tu. Lipas. Kejap je aku. Amber Besar terkejut pula tu. lipas. Morning guys. Okay, pagi ni kita orang nak pergi breakfast dekat Sadam. Lepas dah breakfast kat Sadam, kita orang nak pergi place. What's up place people? 8 orang. We coming to you. Pagi guys, hari ni kita orang kat mana? Apa kot? Apa pasar Taman Tun Sadun. Kita orang sarapan pagi guys. Nampak muka kau? What's up guys, sarapan pagi. Kita makan serabai. Satu set ada 5 keping. Satu set tadi RM6. Satu. Teh ais memang tak lari guys. Teh ais RM1.5 je ikat ni. Apa-apa kita makan dulu guys. Bismillah. Dia tak mana ingat. Macam kaya. Ya. Tak mana ingat guys. Dua tu lagi beli ya. Tapi orang tu isi tadi air Nes pakai tumbler besar, RM4 ni dia ambil. Dia tuang kat tumbler tu. Betul lah. Macam tumbler air kau lah, pada ni suka bawa tumbler kau isi air tu. Air Kopi. Roti canai tu macam menarik kan, tapi orang tak masak dulu ni. Betul? Makan dulu. Makan dulu guys. Sambung nanti. Geng, tak jadi pergi play geng. Tempat yang kita nak pergi tutup hari ni. So kita orang pusing-pusing Penang ya babe. What's up guys? Kita orang tak ada pergi mana-mana. Kita orang lepak kat apa nama pantai ni babe? Kita orang lupa apa nama pantai ni. Lepak santai sini sekejap. Ya, tapi dia apa dah, dia dapat joget dia tu je.
What's up geng? Okay, sekarang kita orang tak tahu nak pergi mana. Member pergi minum Starbucks tu. Kita orang dekat Batu Ferringhi sekarang. Tak ada buat apa, layan view je. Tengok suasana je guys. Panas lit. Tengok apa ada. Mungkin sekejap lagi terbang drone, layan suasana lah. Ciao. What's up guys? Makan mi sotong gul asmula. Tadi dah baca doa tu. Kan. What's up guys? Sekarang kita ada kat mana aku pun tak tahu tapi Esplanade, Namek, Marit semua. What's up guys? Member nak pergi Lotus tak tahu kenapa. Dia nak jumpa apa pun tak tahu. Jadi kita pergi Lotus guys. See you there man. Let's go. Malam-malam nak pergi mana weh? Ha? Malam-malam pergi mana kau? Oi, makan mana be? Makan sekandar. Malam-malam makan nasi kandar cuy. Jam dah pukul 10. Pergi makan nasi kandar. Balik cirit. See you when I see you man. Kalau habis ya. Nasi kandar dulu coy. Makan dulu nasi kandar. Kerja yang dah. Untung sepadan. Ya. Ini tu tak apa. Aku pergi percaya. What's up guys? Hari ke berapa? Ketiga. Hari ketiga dan kita ada kat mana Zul? Kita kat mana? Sekarang kita kat mana? Padang Besar. Padang Besar. Padang Besar guys. Kita jalan-jalan tengok apa benda kita boleh beli. Apa kau cari kat sini babe? Besar ada, kecil tak ada. The fuck? Dia ni orang cakap lain, dia pergi jawab lain. Okay guys, kita orang pusing-pusing dulu kat Padang Besar ni guys. Tengok apa ada, kita beli guys. Zul, apa perasaan anda? Baik. Macam mana dengan trip so far? Unexpected. Kita kan pergi Pulau Pinang je. Guys, makan dulu cuy. Kena sikit ada ni. Dia orang semua tengah panding kepala tau, pilih. Ni, tunjuk. Yang ni mas kata juga okey lah.
Asyik guys, mandangkan kita orang tak boleh masuk ke Gua Kelam. Gua Kelam. So Bul nak tengok muzium Kota Kayang. Biasa. Dia orang tua-tua kata dia lebih suka melihat benda-benda macam ni. Ada hang tua kata muka. Dia tak tahu lah tengok muka. Mantuk baik. Dia ngantuk boy. Tak boleh buat apa. Let's check out our latest museum. Let it bow. What's up guys? Sekarang kita berada di Muzium Kota Kayang. Tapak warisan dan budaya. Kita tak tahu apa kat dalam. Let's check it out man. With our friend guys. Assalamualaikum. Kami masuk dulu. Mana? Boleh? Allahu Akbar. What's up guys? Kita berada kat dalam persekitaran ni pun ada weh. Welcome to Perlis. Jangan motong aku buat video je. Ini kita memasuki muzium galeri. Adakah anda sudah belajar? Kalau sudah belajar, sila share, komen dan like. Apakah yang sudah anda belajar ketika memasuki di sini? Sultan Kedah dia asalnya. Dulu Sultan Perlis. Boleh tak Sultan Perlis raja tu. What's up guys? Okay, hari ni last day kita orang kat Penang. Ni sekarang kita nak pergi makan nasi kandar Sulaiman guys. Apa-apa kita makan dulu sebelum kita balik je. Ciao. Banyak bro. Kita kat mana ni sekarang guys? Kita dekat mana? Penang Street. Penang Street guys. Sekarang kita orang jalan-jalan je. 2.0. Let's join map. Lepak cendol. Oh, cendol kan? Cendol kau ni ice cream bro. Panas-panas makan cendol dulu guys. Kena dulu sebelum kita beredar dari Penang ni. Makan dulu cuy. Apa dapat 5 sudu 5 rasa tu? Kenyang ah? Itu kat sikit lah sama je. Bila air je. Sampai member dah tak nak lepak dengan dia lah. Tamatlah sudah percutian kami. Terima kasih dan jumpa lagi. Mantap. Nak balik awal member nak berak pula. Amka the legend of berak. Okay guys, kami dah habis trip. Korang dah kat mana dah ni? Dah nak balik pergi singgah Subang Jaya hari-hari raya. Lepas tu Subang Jaya. tak nyanyi je. Okay guys, ciao.